Assalamualaikum. Ini kita nak buat tahu goreng kelek bek ni dah. Mula-mula kita goreng tahu dulu dah. Tahu ni kita goreng garing dah. Agak tergaring dah ke, tekik sejak minyak dulu dah. Lepas tu berminyak. Lepas tu masuk bawang putih dengan lada burung dah. Kita tumis we masak dulu dah. Agak tak masak dah ke, kita buh tahu masuk. Lepas tu buh terus masak dengan lada merah. Lepas tu bawang besar sikit dah. Lepas tu busak cires hujung sudu ya. Lepas tu sakas sudu, baking paruh sudu, cicak sudu. Lepas tu sop potong, so 2 3. Ni. Lepas tu buat air sikit masuk dah. Goreng kakak hati dulu ke. Lepas tu kita buat sayur kelek masuk dah. Kelek ni suka hati nak banyak mana dah. Lepas tu goreng kelek masak dah. Agak tak masak dah ke, kita recak dulu. Kalau rasa sedap dah ke, kita kek buah pinggir dah. Lepas tu boleh lah cek bagi kot sayang-sayang dah. Lepas tu jangan lupa ke bujari ke huacai kita sikit dah. Ni tahu goreng kelek sudah dah.